Besar bro, sis, daripada sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni aku nak cover apa yang berlaku dekat Raw minggu ni, Smackdown minggu ni dengan Saturday Night Main Event pagi tadi. Dan yes, video ni akan di-up hari Ahad juga sebab aku tak edit. Tapi sebelum aku teruskan, make sure korang dah pun tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng. Asyabala butang subscribe. And kalau dah alang-alang tekan subscribe dengan tekan butang loceng tu, bagilah thumbs up sekali dekat video kali ni. Yes, aku tahu sekarang ni agak jarang aku up video wrestling. Boleh kata macam seminggu sekali. Aku cubalah untuk lebihkan sikit. Tapi masalahnya sekarang ni bukan aku tak nak lebihkan sikit. Dah 3 minggu berturut, Raw aku tengok pada hari Sabtu. Yes. Hari Isnin aku tak ada masalah sangat untuk tonton LFG. Tapi bila dah Selasa sampai Jumaat tu memang aku tak sempat tengok wrestling. Jadi hari Sabtu tu lah aku akan layan Raw, NXT, Dynamite dan juga Smackdown sekaligus. Lepas tu buat konten. Macam hari ni pun aku layan Saturday Night Main Event je. So aku nak sekalikan semua dalam satu video. Lepas ni kita ada AEW Double or Nothing pula. Lepas tu dengan Raw selepas Double or Nothing lagi. So hopefully itulah aku, sebab cuti raya haji, hopefully sempat lah untuk aku nak tonton semua tu masa raya haji. Dan maybe hari Khamis ke Rabu ke dah boleh up next video. So itulah, tanpa buang masa, jom kita cerita dulu apa yang berlaku dekat Raw minggu ni. First kali dekat Raw kali ni kita nampak betapa betapa OP-nya Jacob Fatu dekat WWE sekarang ni. OP, sangat OP, walaupun dia sebenarnya kena tibai dekat Raw minggu ni. Sebab apa tahu? Walaupun kena tibai, dia ditibai oleh 3 orang. Kalau one on one mesti dia akan apa? Mesti dia lah yang akan berdiri tegak. Lepas tu dia lah yang macam apa? Boleh beat that opponent. Hari tu bila 3 lawan 1 pun dia boleh stand tall selepas perseteruan tu. Tapi sekarang ni dah 3 lawan 1 campur dengan kerusi, barulah dia tumbang. Memang OP betul. Dan sekarang ni dia ajak Roman Reigns lawan dalam Tribal Combat. Roman accept dekat Clash in Italy next week. Nak cerita pasal Clash in Italy pun satu hal juga, tapi kejap. So untuk match diorang tu, satu je lah soalan aku. Adakah itu tempatnya Roman akan drop dia punya title ataupun Jacob Fatu kalah lagi? Dua tu je. Sebab aku rasa macam kau nak build Jacob Fatu, kau dah buat Jacob Fatu OP gila, tapi at the end Jacob Fatu tak menang juga Tribal Combat. What's the point? Tapi kalau Roman drop dia punya title dengan Jacob Fatu, aku boleh terima. Tapi agak baru sebenarnya Roman pegang World Heavyweight Champion tu. So either way aku rasa sebenarnya Jacob Fatu yang perlu menang lah dekat Tribal Combat ni, supaya the better version of Roman boleh buat comeback and tumbangkan semula si Jacob Fatu. Finn Balor lawan JD McDonough, best diorang buat dalam satu perlawanan street fight, penggunaan weapon yang baik. Tapi itulah, apa dah jadi dengan street fight dekat WWE sekarang ni Kata street fight, kalau street fight yang dulu kita akan tengok diorang akan pusing keliling gelanggang, pergi dekat penonton, pergi dekat backstage, barulah street fight. Tapi dah sejak tahun ni, sejak tahun lepas, aku rasa dah 2 tahun ni, street fight main dalam gelanggang je. Paling-paling ada weapon. Seolah-olah macam itu anything goes, no holds bar, no DQ. Apa lagi? Apa-apa yang boleh menggunakan weapon, sama je. Tak rasa street fight langsung. So, janganlah guna perkataan street fight kalau tak utilisekan street tu sebenarnya. Match dah best. Kebelakangan ni semua street fight yang diorang tak buat dekat street tu pun best. Tapi untuk nak capai that street fight punya kriteria tu memang tak ada. So aku tak minat lah kalau lepas ni buat perlawanan guna weapon, namakan street fight, tapi at the end tak pergi street phone. So, yep. Becky Lynch, aku suka gila dia bila on the mic. Ethan Page dengan Michael Cole punya sit down somehow bagi aku interesting. Dan kaki scammer of the year, Brock Lesnar. Ataupun Brock Scammer. Oh, kena kan? Brock Scammer. Retirement dia scam rupanya. Aku ingatkan kalau dia akan buat last match dekat SummerSlam pun mungkin Gunther panggil baru keluar, tapi ni tak, dia sendiri yang berniat untuk nak kelentong kita semua. Basically bukan dia berniat pun lah, WWE yang tulis benda tu kan. Tapi who cares, semua orang suka. Kau tengok dekat Raw minggu ni, crowd memang this is awesome. So untuk aku yang buat awesome ni sebenarnya bukan Brock dengan Oba, sebab dah tak ada interest sangat dah untuk aku tengok Brock dengan Oba. Sebab kalau diorang lawan lagi sekali, Oba pula kalah, okay je sebenarnya Oba kalah, sebab itu Oba dah menang. So kalau Brock kalah, buat Brock lagi teruk. Tapi kalau Oba kalah, bagi aku okay. Cumanya
sekarang ni harapan untuk tengok Brock dengan Gunther, which is Gunther jadi killer untuk career Brock tu makin dekat, makin akan jadi. So benda tu yang buat aku happy, dan orang mungkin akan tak suka, oh Gunther ke yang jadi orang killkan career Brock. Aku okay kalau that will be Gunther punya gelaran lepas ni, career killer. So Brock dengan Gunther SummerSlam, make it happen. Dan bagi aku best thing dekat Raw minggu ni sebenarnya, selepas Bella dengan JD McDonough, adalah Brock dengan Obafemi punya segmen ni lah. Brock buat comeback, memang kejutan. So Brock, JD, lepas tu siapa lagi? Brock, Oba, Bella, JD, best thing dekat Raw minggu ni. Ending kita dapat blockbuster spear daripada Braun Breaker. Bila cubaan bila ada cubaan officials nak menghalang The Vision untuk guna steel step hentak kepala si Seth tu, tiba-tiba aku teringat pada satu benda. Feud di antara Braun Breaker dan juga Adam Pearce yang bagi aku agak tergantung. Seolah-olah macam akan ada something happen, hype tu dah ada, interest tu dah makin tinggi, tapi end up tak jadi apa. Aku somehow rasa macam WWE berhutang aku benda tu. WWE berhutang aku yang macam Adam Pearce dengan Braun Breaker kena berlawan, lepas tu Braun Breaker akan dapat balasan dia bila terlampau kurang hajar ke apa ke. Tapi itulah sebab dia punya build up masa tu dah tense habis dah. Tapi end up tak jadi apa lah. Yang adanya Rollins comeback, which is okay. Tapi aku lagi nak tengok kesudahan kepada story yang ada pengajaran di antara Adam Pearce dan juga Braun Breaker. So itu tentang Raw untuk minggu ni. Kita cerita pula pasal SmackDown. WWE belanja entrance Nakamura walaupun Nakamura kalah, which is aku okay. Aku tahu dah Nakamura akan kalah, tapi tolonglah jangan bagi Nakamura tu dapat jobber punya entrance. At least full entrance. At least kita boleh enjoy dengan dia punya theme song. Semua seorang-seorang dekat rumah. Power Slam tak nak tonggah. Kemain laju tak kena dengan saiz badan. Teringat aku pada tendangan si Omos yang laju juga tu. Tapi itulah, sekarang ni Omos dah jadi El Grande Americano. So kita tak dapat tengok Omos bawa watak Omos tu. Lepas tu Sami Zayn dengan Cody Rhodes punya session dekat Nick Aldis punya office tu nice. Tapi ending SmackDown bagi aku Sami nampak macam seolah-olah nothing. Promo yang dekat office Nick Aldis tu dah okay. Buat macam aku rasa interested nak tengok match Cody dengan Sami. Tapi at the end Sami kalah macam tu je. Dah berapa kali dah Sami kalah walaupun opponent dia tu diganggu. Tapi still Sami tak boleh menang. Sami nampak teruk sangat dah ni. Lepas tu at the end, dia orang masih lagi buat Sami yang duduk tengah-tengah. Nak heal ke tak nak heal? Nak face ke tak nak face? Apa kau nak buat dengan Sami ni sebenarnya? Awak selokuk sangat. Teringat aku dekat Wyatt Six punya development. Selokuk macam ni lah. Tapi at the end tak jadi apa pun. Kalau Sami Zayn pun selokuk macam ni, tapi at the end, dia punya turn heel tu gempak gila, karakter dia gempak gila, aku okay. Aku boleh terima. Tapi kalau selokuk, lepas tu at the end, tak ada apa-apa yang menarik, then what the fish lah kan. Itu Sami Zayn dengan Cody. Chelsea Green selamatkan Siti Pani. Bagus betul Chelsea ni. Sejak dah dapat Xabi Alonso ni, buat fans Liverpool tak karuan. Chelsea Green dah turn face ke? Macam tak sangka pula. Tapi seolah-olah macam ada udang di sebalik batu. Tapi itulah, apa pun kita tunggu je lah Chelsea datang ke Malaysia lawan dengan JDT bulan Ogos nanti. Memang dasar juara dunia betul lah Chelsea ni. Dekat backstage kita tengok Chelsea kena bully dengan Nia Jax. Seolah-olah macam kita nampak yang Nia Jax tu adalah kerajaan UK. Kemain aku banyak double meaning kali ni. Trick Williams punya aura makin power walaupun hanya pada entrance. Tapi dekat backstage tak. Dekat backstage tu bukan Trick yang buat sebenarnya, tapi Melo. Bila Trick dah menang dengan Melo, sebab Melo diganggu oleh Ricky Sainz berjalan dekat backstage, diinterview oleh Katie Kelly, sekali penumbuk hinggap ke muka dia. Padu gila babe penumbuk tu. Serius. Aku terus teringat kepada kepala Liv Morgan berhantuk dengan Roxanne. Aku terus teringat pada penampar Jimmy Uso bagi kat Gunther. Padu macam tu lah aku tengok penumbuk si Melo bagi dekat Ricky Sainz. Damian Priest pula kalah. I Love You Solo menang. Lama tak dengar I Love You Solo. Lepas tu orang yang duk cakap I Love You Solo tu sekarang dah
ganas gila. Bayangkan dia punyalah ganas, punyalah hopi sekarang ni. Tengok video flashback setahun dua lepas apa yang dia buat dekat WWE. Kerja dia duk cakap I love you dekat si Solo tu. Bapak memalukan. Aduh. Lepas tu dekat backstage aku tak faham si Damian Priest tu nak emosi semacam kenapa, seolah-olah macam wanita, macam perempuan. Dah kenapalah dia nak emosi macam tu? Relax sudahlah. Aku rasa kita tengok TV pun kita boleh faham logik yang Hobbs tu memang nak tolong sebab dia dah buat action yang dia nak tolong. Lepas tu, okey lah, kalau Priest tak perasan Hobbs tu orang lain, dia tercekik, minta je lah maaf. Ini emosi semacam, aku tak tahulah, betul lah orang kata dia tu baik. Tak ada, gurau. Blake Monroe dah pun muncul dekat SmackDown minggu ni dan momen si Hussein dekat SmackDown tak banyak. So, agak kecewa dekat situ sebab aku tengok SmackDown sekarang ni, aku excited nak tengok si Hussein. Tapi tak dapat banyak. Paling-paling pun kerja dia buat kacau elektrik dekat bangunan tu. Yep. So, cerita pula Saturday Night Main Event. Baru 11 minit. Let low, brother. Match di open dengan 6 woman tag match di antara Charlotte, Mami dan juga Alexa lawan dengan Jade Cargill, Michin dan juga B-Fab. Aku suka gila penampilan Jade Cargill, Michin dengan B-Fab bertemakan Michael Jackson. Memang style Alexa Bliss glowing habis dan crowd dalam match ni function. Aku rasa crowd dekat Saturday Night Main Event kali ni function lah untuk crowd US. Charlotte punya move kali ni bagi aku agak style. Dia punya taunting yang dia buat pun aku minat. Match best, pacing nice dan aku boleh terima bila crowd sorak this is awesome sebab bagi aku memang best. Komentator duk puji B-Fab tapi aku sangat impressed pada Michin dalam match kali ni. Weh, banyak gila move Michin buat. Aku macam, kau ni siapa? Michin ke ni? Awak dulu tak macam ni? Itulah yang aku rasa bila aku tengok Michin minggu ni. Apa-apa pun ada right finish, ada result yang tepat untuk build Jade Cargill jadi number 1 contender kepada title Mami. And then next kita ada match Becky lawan dengan Soruka untuk Women's Intercontinental Champion dan memang kena ke Jessica K tu juga yang jadi referee. Last referee tumbang, match tak lama habis dan move move Soul Snatcher ni makin lama aku makin risau pula sebab dah berapa kali dia buat seolah-olah botch. So risky lah. Aku tak tahu macam mana dia nak fix that problem. Adakah satu lagi finisher ke apa ke? Mungkin dia boleh buat Soul Snatcher tu lebih eksklusif tapi bila tak selalu buat, takut dia tak biasa buat. Bila tak biasa buat, lagi tak jadi bila nak buat time jarang-jarang ataupun julung-julung kalinya. I don't know how dia nak elakkan daripada botch tapi things happen. Cumanya bila kerap sangat, benda tu merisaukan. And lagi sekali, referee tumbang, match habis betul awal dan Soul menang tapi DQ. So akan ada repeat dekat Clash in the Castle. Solid wrestling match antara siapa pula kon? Korang lihat sekejap Hello? Letak pula. Korang ke yang call aku ni? Mentang-mentang aku tengah shoot. Okay. Solid wrestling match di antara Penta dan juga Ethan Page. Bagi aku, ini Ethan Page punya best match yang pernah aku tengok. Ada result yang boleh diterima sebab aku tahu even Ethan Page kalah pun akan datang mungkin lepas beberapa bulan dia akan jadi juga Intercontinental Champion. Apa-apa pun match yang menghiburkan, taklah terlalu flashy tapi somehow diorang boleh deliver, diorang boleh buat match ni rasa best. Yes, terbaiklah Penta dan juga Ethan Page. Untuk Nia Jax Lash Legend lawan Page dan juga Brie Bella untuk Women Tag Team Champion, bagi aku match ni okey. Tak bosan tapi dia tak ada apa-apa yang wow, tak ada apa-apa yang interesting. Result dekat sini, Page dengan Brie menang. Persoalan aku satu je, what is next untuk Page dengan Brie? Aku just harap apa-apa yang diorang buat sekarang ni lead kepada Brie berpaling tadah kepada Page bila Nikki dah sembuh nanti, supaya Brie boleh berganding dengan Nikki, and then Page bila dah kena tibai 2-on-1, AJ Lee yang datang tolong dia, and then kita akan dapat tengok lah Bella Twins lawan dengan Page dan juga AJ Lee untuk Women Tag Team Champion. Dapat tengok benda tu dekat SummerSlam, memang nice. And then untuk Vision lawan Street Profits untuk Tag
Team Champion. World Tag Team Champion start slow tapi tengah-tengah sampai habis best gila babeng untuk aku. Aku suka gila style match yang ni bila dia dah start up dekat tengah-tengah tu. Benda yang terutamanya Street Profits lah, apa yang diorang buat aku rasa tak senang duduk, especially part yang macam biasa Montez lompat atas turnbuckle dan juga Braun tercampak dekat announcer table. Baik gila. Memang cara Braun terbang dan landing tu pun uish, scary tapi baik. Serius baik. And what a way to close the show dengan match yang macam tu. Tapi yang kurang aku berkenan adalah bila match dah habis, the Vision yang stand tall macam tu, tak ada Rollins, tak ada sesiapa, tak ada LA Knight, semua tak ada yang datang untuk nak serang Vision. Ending jadi tumpul tapi match best. So kalau aku kena bagi bintang untuk Saturday Night Main Event pagi tadi, aku akan bagi 7 bintang daripada 10 bintang untuk the whole show. Match tak ada yang bosan, banyak match yang best, tapi ending bagi aku can be better untuk nak close the show instead of habis macam. Yes, aku tahu Saturday Night Main Event ni dia macam TV show yang special. Tapi janganlah buat dia rasa macam raw ending dia tu. Habis gitu je. At least ada something yang wow lah. Lagi-lagi boleh build up untuk sesuatu nak menuju ke Clash in Italy. Match of the night untuk aku tahu mungkin ramai akan kata Penta dan juga Ethan Page. Yes, aku terlupa hari ni nak sebut dia Penta Rudin. Penta dengan Ethan Page. Tapi untuk aku, walaupun korang rasa Penta dengan Ethan Page, aku akan katakan The Vision lawan dengan Street Profits. Walaupun awal-awal match tu agak slow. Mungkin disebabkan aku rasa slow tu macam aku boleh rehat kejap. Sebab sebelum tu tak dia rasa macam match nak rehat sangat. Even Paige Brie lawan Naya dan juga Les pun aku tak rasa terlalu rehat pada match tu. Tapi bagi aku, itu best match of the night. Main event, Tag Team Champion. Bila lah kau dapat Tag Team Champion dekat Raw yang diangkat macam tu, especially dekat PLE ataupun special TV show which is Saturday Night Main Event. Ini boleh jadi satu start, good first step untuk kau nak rancakkan balik tag team division yang especially dekat Raw. Sebab bagi aku dah lama dah tag team division dekat WWE ni agak sendu, dan match Street Profits dengan division membuktikan yang diorang can stole the show, dan show dekat PLE boleh jadi best bila adanya tag team champion dipertaruhkan. Yes, boleh. Dan tag team, kalau kebanyakan match kat WWE agak barai, gunakan tag team untuk hasilkan match yang best. Yes, tak selalu tak apa, tapi tolonglah imarahkan balik tag team division dekat WWE. Memang aku tak tahu apa jadi, tapi selepas aku tengok dekat Raw tengok dekat Saturday Night Main Event untuk Raw punya World Tag Team Champion ni, ini boleh jadi the best first step untuk kau nak hidupkan balik tag team division. Sebab seriously, best way Vision dengan Street Profits. Itulah performer of the night untuk aku. Michin aku akan letak first sekali. Lepas tu aku akan letak Street Profits, and then Ethan Page dan juga Penta Rudin. Yes, itu je lah untuk video kali ni. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat screen korang sekarang ni. Sebelum tu, aku nak jangan video tak keluar lagi, tapi aku just nak cakap untuk Clash in Italy ni aku sedikit risau. Bukan risau pada match card ke apa, tapi risau pada aku dapat buat watch along ke tidak. Sebab match ni akan berlangsung Isnin pagi-pagi. Kira Ahad dah 2 pagi. Ahad tu tengah malam 2 pagi. Lepas tu pagi tu Isnin. Dan Isnin tu aku kerja. Kalau aku tak dapat lari daripada kerja, mungkin aku tak buat watch along. Tapi kalau aku dapat elak, aku akan buat watch along. So yes, jemputlah layan semua video yang korang nampak dekat screen korang sekarang ni. Jumpa next video. Terima kasih datang lagi. Ma'rif Adeh.